Okay, so kadang-kadang ada soalan yang aku dapat mesin ni dia dah siap grinder ke untuk yang mesin kopi diesel ni. Okay, so untuk jawapan tu, ya, mesin kopi ni memang dah siap dengan grinder. Korang hanya tinggal letak je biji kopi dekat dia punya tabung biji kopi ni. Korang letak je, okay. Kemudian korang letak, tengok macam aku buat ni. Korang tinggal letak je macam ni. Stok kopi aku pun dah nak habis. Okay, korang tinggal letak. Lepas tu dia punya setting bawah ni, korang boleh setting daripada 0 sampai ke 18. So ikut setting korang lah. 0 sampai ke 18 korang boleh setting macam aku sekarang aku guna dalam lebih kurang dalam 7 lebih kurang sizing dia lah. Okay, kemudian tekan je lah macam tu. Tekan. Dia punya grinder tu korang boleh stopkan sendiri ataupun korang boleh biarkan je dia, sebab dia akan jalan sendiri je, dia boleh stop sendiri. So tak perlu risau, mesin ni dia memang jenis automatik Okay, so korang boleh tengok macam tu. Nampak tu? Dia punya ni Okay, so kalau macam tak cukup ke, kadang ada orang dia tak cukup, tambah lah. Korang tambah, lepas tu korang ratakan dia. Kalau yang macam ni, ini tempat rata dia. Lepas tu korang ratakan. Nanti korang tengok hasil dia Okay, sekejap aku ratakan dulu sikit. Susah kalau buat kat atas tangan macam ni. Okay, aku ratakan dulu. Lepas dah rata, kita temperkan dia je. Okay, korang tengok dia punya. Okay, siap. Ni kalau dah siap temper so macam ni lah. Okay, so untuk mesin ni memang dia dah siap dengan grinder. Jadi korang tak perlu risau apa pun, sebab dia dah memang dah siap. Korang tinggal macam ni. Lepas tu nak buat brew kopi dia, korang tinggal brew je lah macam tu. Okay, so nak dapatkan mesin kopi ni daripada Jisel, korang tengok je dekat bawah.